Kenapa MrBeast sanggup buat 100 video sebelum dia berjaya? Bayangkan kita pula buat 100 video tapi tak ada result kita akan give up Tapi itu yang MrBeast buat. Sebelum dia famous, sebelum video banyak, sebelum dikenali satu dunia, dia cuma upload je, upload hari-hari, upload lagi, tak ada view, upload lagi, dan ada yang tak perform pada video dia. Bayangkan kita di tempat dia, kita edit berjam-jam, planning dah betul dah, post, lepas tu dapat 100 view, sekarang 10 view, kadang-kadang tak ada view, lagi teruk. Sebagai manusia biasa, kita nak teruskan ke? Memang tak lah kan, kita akan stop. Memang majoriti orang akan stop lah. Sebab kita expect result cepat, kita dah ditegalami oleh dopamin, cheat dopamin. Kita post 3 video baru dah give up dah. Sebab 3 video ni mana cukup. Kadang-kadang kita kena 100 video, 500 video baru ada result tu. Padahal kita memang tak perlukan bakat pun, kita perlukan strategi dan sistem yang betul. Selagi mana kita tak cukup repetition ataupun kita ulang tak cukup, memang takkan dapat result tu. Lagi banyak kita ulang, lagi banyaklah kita punya peluang untuk meletup ataupun kita punya skill kita tu menjadi lebih mahir ataupun lebih tajam lah. Macam MrBeast, dia tak fokus kepada viral cepat. Dia cuma fokus macam mana nak improve setiap video tu. Setiap kali dia upload, dia akan belajar, oh dekat sini ada kurang ni, kena tambah baik dekat situ. Macam tu lah dia belajar. Dia treat video dia tu macam satu eksperimen dan boleh tambah baik. Dan ni benda yang orang takkan faham lah. Dia bukan sekadar buat banyak pun sebenarnya, dia macam analisis lah. Apa yang orang minat, apa yang orang tak suka, apa yang orang suka. Dia macam satu data yang diperlukan untuk teruskan. Tanpa data yang lengkap, kita tak dapat video yang sebetul-betulnya yang sesuai dengan kita. So macam mana nak buat? Dengan repetition. Macam anda pula buat video baru sikit dah give up, baru 2-3 video dah give up. So kat situ problem lah. Sebenarnya kita tak perlukan video yang perfect, video yang cantik, edit yang hebat, cool. Sebenarnya tak perlu pun semua tu. Yang anda perlukan adalah sistem, keberanian untuk teruskan tanpa fikir famous pun. Jangan fikir lagi, cuma teruskan. Repeat. So siapa yang berminat nak belajar buat konten, dan saya ada buat short course cara nak buat konten di bawah 30 minit. Dan siapa berminat boleh dapatkan kelas tu dekat bio.